Adakah BNPN benar-benar berada di landasan untuk membentuk Kerajaan Negeri Sembilan? Okey, dia macam ni. Saya baru selesai membaca satu analisis yang ditulis oleh Dr. Nur Ayuni Muhammad Isa berhubung PRN Negeri Sembilan 2026. Pada saya, analisis ni sangat menarik kerana ia menghuraikan beberapa faktor yang boleh mempengaruhi keputusan pilihan raya nanti. Adakah BNPN benar-benar berada di landasan untuk membentuk Kerajaan Negeri Sembilan? Okey, dia macam ni. Saya baru selesai membaca satu analisis yang ditulis oleh Dr. Nur Ayuni Muhammad Isa berhubung PRN Negeri Sembilan 2026. Pada saya, analisis ni sangat menarik kerana ia menghuraikan beberapa faktor yang boleh mempengaruhi keputusan pilihan raya nanti. Menurut analisis tersebut, landscape politik kali ini berbeza berbanding PRN 2023. Kalau sebelum ni PH dan BN bergabung, kali ni PH bertanding bersendirian, manakala BN dan PN menyusun pertandingan ni tanpa banyak pertandingan sesama mereka. Penulis juga berpandangan bahawa keadaan ini berpotensi memberi kelebihan kepada jajaran BNPN, terutama jika berlaku pemindahan undi yang baik antara penyokong kedua-dua blok serta kadar keluar mengundi kekal tinggi. Okey, berdasarkan analisis beliau, BNPN diunjurkan berpotensi mendapat sekitar 23 hingga 26 kerusi DUN, manakala PH dianggarkan memperolehi antara 10 hingga 13 kerusi. Tetapi, perkara ini penting untuk kita faham. Benda ni adalah pandangan dan analisis penulis berdasarkan data pilihan raya terdahulu, komposisi pengundi serta perkembangan politik semasa. Ia bukan keputusan rasmi dan bukanlah jaminan bahawa keputusan sebenar akan berlaku seperti yang diunjurkan. Okey, dalam politik ni apa sahaja boleh berubah sepanjang tempoh berkempen. Prestasi calon, isu semasa, keberkesanan jentera parti dan kadar keluar mengundi akan menjadi penentu sebenar. Apa pandangan anda? Adakah anda bersetuju dengan analisis ini atau anda melihat PRN Negeri Sembilan akan menghasilkan keputusan yang berbeza? Cuba anda kongsikan dekat ruangan komen di bawah.